Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izul Hafiz bin Abdul Zahir, bernombor matrik 283804, akan membentangkan tugasan saya, iaitu peranan komunikasi antara budaya dalam komunikasi dalaman dan luaran dalam konteks Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okey, yang pertama adalah pengenalan. Komunikasi antara budaya merujuk kepada interaksi antara individu dari latar belakang budaya yang berbeza. Dalam konteks Jabatan Diraja Malaysia, ia memainkan peranan penting dalam memastikan proses pentadbiran, penguatkuasaan dan perkhidmatan awam berjalan dengan lancar. Hal ini kerana pelbagai etnik akan bergabung di dalam satu jabatan seperti Kadazan, Melayu dan sebagainya. Pekerja dari pelbagai etnik, bahasa dan budaya bekerja bersama, maka kefahaman dan sensitiviti budaya sangat penting. Peranan yang pertama adalah memupuk toleransi dan kefahaman. Komunikasi antara budaya membina persefahaman antara pegawai dari pelbagai latar belakang etnik dan budaya. Dalam JKDM, kepelbagaian ini dapat mencetuskan konflik jika tidak ditangani dengan baik. Namun, jika komunikasi dikendalikan secara sensitif dan terbuka, ianya mampu menanam nilai saling menghormati. Toleransi budaya ini menyumbang kepada suasana kerja yang lebih harmoni dan meningkatkan semangat bersama antara unit dan bahagian. Contohnya, pegawai di unit pemeriksaan dan unit narkotik yang datang dari pelbagai negeri dan budaya perlu bekerjasama dalam operasi. Sikap saling menghormati dan kefahaman budaya menjadikan kerja lebih lancar. Tanpa komunikasi yang berkesan, mungkin wujud perasaan yang prejudis atau salah faham kecil yang boleh menjejaskan tugasan. Maka, pemupukan toleransi melalui komunikasi adalah asas perpaduan dalam organisasi seperti JKDM. Peranan 2, meningkatkan efisiensi perkhidmatan awam. Jabatan Kastam Diraja Malaysia berfungsi di sepadan negara dan sering berhubung dengan pelancong dari pelbagai negara dan bangsa. Komunikasi antara budaya membolehkan pegawai menyampaikan prosedur kastam secara tepat dan tanpa menyinggung budaya pihak luar. Apabila komunikasi jelas dan profesional, urusan pemeriksaan dan pelepasan barangan dapat dijalankan secara pantas dan cekap. Ini membina kepercayaan pelanggan dan mencepatkan aliran perdagangan. Sebagai contoh, pegawai yang mempunyai urusan dengan pengimport dari Timur Tengah perlu memahami gaya komunikasi yang lebih formal dan berlapik. Jika pegawai menunjukkan kepekaan budaya dan menggunakan pendekatan sesuai, pelanggan akan lebih selesa dan berpuas hati. Ini meningkatkan imej JKDM itu sendiri sebagai agensi yang kompeten dan mesra pelanggan serta menyumbang kepada pelaburan asing yang berterusan. Yang ketiga, mengelakkan konflik dan salah faham. Konflik dalam organisasi sering timbul akibat salah faham komunikasi. Dalam Jabatan Kastam, ini boleh berlaku antara pegawai itu sendiri atau dengan pelanggan antarabangsa. Komunikasi antara budaya membantu mengenal pasti perbezaan budaya seperti penggunaan bahasa, isyarat tangan atau ekspresi wajah yang mungkin membawa makna berbeza. Pegawai yang peka dapat mengelak situasi tegang dan mengurus komunikasi dengan lebih tenang. Contohnya, pelanggan dari Asia Timur mungkin tidak selesa dengan nada suara yang kasar ataupun tinggi. Tanpa kefahaman budaya, pegawai mungkin disalah anggap sebagai kasar. Dengan komunikasi antara budaya ini, pegawai lebih berhati-hati dalam intonasi dan pemilihan kata. Ini membantu meredakan ketegangan dan membina keyakinan secara tidak langsungnya. Pengurusan konflik melalui komunikasi adalah kunci kepada persekitaran kerja yang aman.
Peranan yang keempat adalah memperkukuh kerjasama antara agensi. Jabatan Kastam Diraja Malaysia bekerjasama dengan pelbagai agensi seperti Immigration, PDRM dan Maritim dalam operasi bersepadu. Setiap agensi mempunyai budaya kerja itu tersendiri. Komunikasi antara budaya dapat membantu pegawai menyesuaikan diri dengan etika, protokol dan gaya komunikasi rakan kerjasama. Ini mengelakkan konflik antara agensi dan mempercepatkan pelaksanaan tugas. Penyelarasan komunikasi sangat penting dan dalam operasi sensitif seperti kawalan sempadan. Contohnya dalam operasi penguatkuasaan penyeludupan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia berganding dengan PDRM dan APAM. Kejayaan operasi bergantung kepada komunikasi yang jelas, saling hormat dan menghormati dan faham dengan tugas masing-masing. Jika pegawai tidak peka terhadap gaya komunikasi agensi lain, salah faham mudah berlaku. Oleh itu, komunikasi antara budaya memperkuat sinergi antara agensi demi keberkesanan dan keselamatan negara. Yang kelima, membina imej profesional JKDM. Imej kastam bergantung pada cara pegawai komunikasi dalam dan luar negara. Komunikasi antara budaya memaparkan kecekapan, kesopanan dan keterbukaan pegawai dalam urusan rasmi. Apabila pegawai mampu menyesuaikan cara komunikasi mengikut tata belakang pelanggan atau rakan kongsi luar, ia memancarkan imej Malaysia sebagai negara berintegriti tinggi dan kompeten dari segi pentadbiran kastam itu sendiri. Dalam mesyuarat bersama agensi antarabangsa atau lawatan kedutaan, pegawai kastam yang memahami budaya tetamu akan lebih diyakini dan dihormati. Mereka tahu bila masa untuk menunduk, memberi salam atau menggunakan bahasa yang betul. Ini bukan sahaja membina kepercayaan, tetapi juga membuka peluang kerjasama antarabangsa. Imej yang positif sangat penting dalam dunia global yang penuh persaingan ini. Rumusan yang boleh dibuat melalui kerja kusut ini. 5 peranan utama komunikasi antara budaya yang dibincangkan membuktikan bahawa ia adalah alat penting dalam pengurusan organisasi moden. Dalam Jabatan Kastam Diraja Malaysia, komunikasi ini mempengaruhi kualiti hubungan kerja, keberkesanan operasi dan reputasi jabatan itu. Tanpa kemahiran ini, pegawai mungkin menghadapi cabaran yang tidak perlu. Maka penguasaan komunikasi antara budaya perlu diterapkan dalam semua lapisan organisasi. Kesimpulannya, pegawai kastam harus membina kemahiran komunikasi antara budaya sebagai keutamaan. Dunia kerja hari ini menuntut kita untuk lebih inklusif, toleran dan sensitif terhadap perbezaan budaya. Dengan latihan yang berterusan dan kesedaran diri, komunikasi boleh menjadi jambatan penghubung antara budaya, organisasi dan negara. Ini bukan sekadar strategi komunikasi, tetapi tonggak kepada kejayaan perkhidmatan awam yang lebih progresif. Sekian, terima kasih.